Okay, yang ini yang warna macam warna merun ni adalah pokok apa Saleh? Lidah jin. Lidah jin awak. Ini adalah daun Serai. Saleh. Pokok apa? Ini adalah daun apa, cepat teka. Hai guys, bagi ayah nak kereta mini, saya lah Cik Puan Aini. Okay guys, so hari ni kita orang buat konten, lalu kita buat kat indoor kan. Hari ni kita buat dekat outdoor. Okay, so hari ni Aini nak buat macam apa nama orang kata apa ni, tour lah, tour dekat Lama Bini, tanaman hasil tanaman ibu. Biasalah orang kampung kan, kalau orang kampung ni banyak sangat tanam menanam. Okay, so kat sini Aini nak tunjuklah beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang dan pokok-pokok lah maksudnya yang ibu Aini tanam. Okay, so macam mana baru masuk tu, Aini jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okay guys, so jom kita mulakan kita punya tour. Kita punya ni Aini nak kenalkan beberapa jenis pokok yang ada ibu tanam kat sini dan apa khasiat dan kegunaan dia. Okay, so jom, let's go guys. Okay guys, okay, so kat sini Aini mulakan kat sini dulu. Okay, nanti kita akan pusing keliling kat tepi laman rumah ibu ni lah. Biasanya rumah kampung ni kalau dulu tanah ni banyak tau, tapi sekarang ni macam ibu dengan abah dia dah tambah bilik, so macam space untuk tanah tu dah kurang lah. So kat sini Aini nak tunjuk beberapa jenis pokok. Okay, kat sini yang ni Aini tak pasti lah apa nama pokok dia, tapi yang ni untuk orang kata macam nak apa orang kata buat perhiasan lah, macam buat pagar kan. Lepas tu yang ni ni nama pokok teh, tapi bukan teh yang dekat ladang teh dekat Cameron Highland tu tau. Okey lah, pokok teh ni dia untuk macam ini cakap tadi, dia untuk perhiasan juga. Okey, dia macam boleh buat pagar lah. Orang kata kalau kat rumah kampung biasanya kan dia boleh buat macam pagar. Okey, ini Aini tak pasti apa nama dia. Okey, yang ni pula, okey, yang ni pokok langsuya. Okey, ni dulu masa zaman dulu kan dia orang kata viral kan, orang suka ambil dekat pokok-pokok yang besar tu, diorang buat macam perhiasan. Okey, ni pokok apa nama, langsuya. Okey, yang bunga purple ni. Okey, bunga purple ni okey, korang tahu tak pokok bunga apa ni? Okey, so kalau korang tahu, ini adalah misai kucing. Bukannya kucing bukan kucing ni ni bukan kucing ni. Ini misai. Ni oyin. Yang ni tompok. Dia pun nak interframe juga Hai tompok, cakap hai. Oyin, hai Oyin. Hai Oyin. Angkat. Okay, so guys, ini adalah pokok misai kucing. Kegunaan dia biasanya orang kata untuk darah tinggi darah tinggi, boleh minum air misai kucing, kita rebus, lepas tu kita boleh buat minum. Okay, ni tadi pokok teh juga macam tadi. Okay, yang ni pula adalah pokok apa ni? Pokok bidara. Okey, yang ni ini punya dulu Aini tanam dekat taman, rumah taman kan, tapi Aini bawa balik rumah ibu. Okey, so kat dalam pasu tak berapa nak besar sangatlah. Okey, so okey, nanti Aini tunjuk lagi satu pokok bidara nanti yang tanam dekat atas tanah. Okey. Okey, yang ni kat dalam pasu. Okey, yang ni adalah pokok bunga kertas. Okey, ni pokok bunga kertas. Cantik kan warna dia? Okay, so apa lagi yang nak tunjuk? Ini pokok pisang. Okay, ni pokok pisang. Ada, yang ni tak ada buah lagi. Ada, okay, yang ada. Ini ulam raja. Okay, yang ni guys. Yang ni kalau korang tak kenal, tak tahulah nak cakap apa ni. Yang ni memang banyak sangat. Banyak sangat dekat rumah ibu Aini. Okay, ini adalah pucuk ulam raja. Ulam raja. Ini adalah oyin. Ini adalah oyin. Ni tak boleh makan dia pun saya boleh interframe je. Okey, korang tengok tu berapa banyak ada pokok apa nama? Pokok ulam raja. Kini pokok bunga kertas tak berapa nak ni sangat. Kini pokok pisang. Okey, yang ni. Yang ni adalah pokok buah kedondong. Yang ni ayah ini dia baru cantas last week. Okey, sebab buah dia banyak sangat tau. Dia dah sampai melendut ke bawah. Ini buah dia. Ni buah dia. Ya. Buah kedondong. Lama jatuh. Ni dia. Nampak buah dia. Ni buah kedondong. Ini dia baru nak berbunga.
Okay, dia baru nak berbunga hari tu dah cantas last week. Okay, dia dah cantas last week. Lepas tu dia makin makin banyak lah dia keluarkan bunga apa semua. Okay, jom. Okay, ini hari ni cakap ni pokok bidara. Hari ni cakap pokok bidara ni dia ada buah tahu hari tu. Okay, yang pokok bidara ni dia sangat-sangat besar. So biasanya pokok bidara ni kan daun dia orang kata kalau macam orang kena gangguan, kena sihir ke apa kan, boleh lah buat mandi-mandi campur dengan air garam, campur air garam dengan ataupun dengan limau purut. 7 lah ya, ganjil lah. Ini pokok pisang. Pokok pisang dah banyak tebang pun dia hidup lagi. Ini anak pokok betik. Ini anak pokok betik. Pokok pelam ni tu? Dia tumbuh sendiri. Okey, dia tumbuh sendiri. Apa nama? Ni dia pokok anak betik. Okey, lepas tu yang itu mak kau. Kita jatuh longkang. Mana tadi? Yang ni pokok inai. Okey, ni pokok inai. Dia tu ada pokok ubi yang betul. Okey, sini pokok inai ada. Mana pokok ubi? Kalau korang nampak tu kan, ada pokok ubi tu. Kan? Sebab kat sini tempat yang mak ayah ini tanam, dia punya kawasan tanah dia dah lambung kata apa, terlampau sempit dan compes. So tempat penanaman dia pun dah tak berapa nak cantik sangat. Yang ni adalah pokok pelam. Pokok pelam ni hari tu kawan abah ini dia ada bagi, buah dia sangat-sangat manis. So abang ibu air ni dia tanam. So kita tengoklah nanti ada keluar buah ke ataupun tidak. Okey, yang ini adalah yang bunga oren tak berapa nak nak mekar sangat. Ini adalah bunga raya. Nampak ni bunga raya. Ini kejap. Dia warna oren. Bunga raya. Yang mana? Dia cabut. Yang ni pun kalau macam orang demam, korang boleh buat jelum. Ni. Okey, korang boleh buat jelum. Korang tahu kan jelum ni kan, campur daun-daun apa semua. Lepas tu korang boleh buat air. Okey, yang ini pula pokok cili padi. Nampak buah dia kan? Ni pokok cili padi. Adalah berapa biji buah cili padi dia. Awak ni pun sama juga duduk sini lah, kenapa? Okey, ni bunga dia, nampak? Ni bunga dia. Okey, ni cili padi. Cili padi kan? Ni pun ada lagi pokok cili padi. Yang ini adalah daun kunyit. Daun kunyit ni biasanya kita masak rendang. Okey, masak apa orang kata, masak lemak kan? Okey, yang ini yang warna macam warna merun ni adalah pokok apa Saleh? Lidah jin. Lidah jin awak. Ini awak ni buat lawak lah. Ini adalah pokok dah lupa dah apa nama dia tadi awak nak sebut. Pokok puding. Pokok puding. 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 Awak ni buat lawak lah. Okey, kemudian yang ni adalah pokok. Korang kenal tak? Ini daun apa? Ini adalah daun serai. Saleh. Pokok apa? Ini adalah daun apa, cepat teka. Ini adalah okey, ini adalah ladi hitam. Pokok ladi hitam ni kalau siapa batuk, korang boleh rebus, ambil 7 helai. Okey, ambil 7 helai, korang boleh rebus, lepas tu minum. Memang tak ada rasa apa, sedap je. Dia tak ada rasa apa-apa. Okey, seterusnya ni pun anak betik. Anak betik ibu tak ada macam mana kau betik. Tu warna kuning tadi. Okey guys, so ini adalah pokok betik. Yang ni dah lampau banyak sangat buah betik ni, berbuah dah lebih berpuluh-puluh biji dah. Okey, korang tengok gemuk-gemuk buah betik dia. Kan? Korang tengok ni cantik sangat. Ni dah ada warna oren ni, comel je kecil. Okey, makin banyak ibu dengan Abah sedekah bagi dekat orang-orang surau, dekat jiran apa semua kan. Makin banyak buah ni keluar. Ini pokok pisang lagi. Yang belakang tu semak tu tanah orang bukannya tanah kita orang. Yang ni pun ni nama dia Tompok. Ini kucing ni pendatang. Ni nama dia Toyin. Tu nama dia Oyin. Ni Toyin ni dia datang pukul 2 pagi memekak miau miau miau. Lepas tu kita bawa masuk dia jadi kekal kat rumah ni. Okey, so guys, seterusnya ini adalah pokok serai. Pokok serai ni ibu air ni baru tanam yang ni. Lepas tu lidah yang bayu. Ni pokok daun. Aloe vera. Mana? Ni pokok aloe vera.
Kan pokok aloe vera ni bagus kalau kita kulit, letak dekat apa kat lembap. kulit muka ke ataupun dekat dalam rambut apa kat rambut kita ke kan. Okey. So seterusnya adalah pokok limau apa ni? 5 purut. Ni limau purut. Pokok limau purut tapi yang ni kecil punya, nanti Ain tunjuk yang ada ibu berapa dia. Yang ni pokok ni, apa nama orang kata? Pokok melo Melo Ni tak pokok warna. melo. Ni dah dia punya apa daun apa bunga dia. Okey ni pokok ubi, pokok ubi. Okey ni pokok serai. Pokok serai ni pun baru potong dia Daun pandan? punya apa daun-daun dia. Ni lagi pokok apa? Pandan. Orang kata daun bidara. Pokok bidara ni sangat bagus kalau tanam dekat rumah. Pokok Yang ni pokok ubi juga, tapi ni orang panggil pokok ubi apa? Lilin lilin tu dia punya daun dia buat ulam. Lilin kalau buat ulam ni sedap. Sedap Daun sangat. dia. Ataupun masak lemak. Okey ni pokok daun pandan. Pokok daun pandan ni pun daun ni pun dah banyak, tak berapa nak banyak. Okey, yang ni adalah pokok senduduk. Yang ni dia tumbuh sendiri pokok senduduk ni. Ni kelapa. Ni last tinggal yang ni je pokok kelapa. Ni duduk biasa ni duduk Dulu putih. kat sini ada 10 ada 10 pokok. Ada 10 Banyak. pokok kelapa tapi disebabkan banyak sangat kumbang. Banyak sangat kumbang so ayah kumbang. ini dia ni lah. Dia apa orang kata? Dia tebang. Ni bang. Ni pokok langsuya kan? Ini pokok apa? Yang tadi warna putih, tadi tu warna biasa kan? Oh ni pokok senduduk Senduduk Pokok putih. senduduk putih. Nampak dia punya bunga sebab dia. bunga dia warna putih. Putih. Ni duduk putih. Cik Habib kita lebih kenal Kita tahu ni betapa ini dia. pokok anak pokok pelam. Ini pokok apa? Nangka Nangka. Kan nangka. Ni pokok nangka baru nak tumbuh. Okey, ni ada cili padi lagi. Nampak? Ni pokok cili padi. Ini Ain tak pastilah apa ibu tanam ni. Ni pokok buah ni kan? Sawi kot rasanya. Ni kan pokok buah yang kita makan tu. Buah Ni buah apa? Berries buah blueberry. berries. Berry. Tapi kena semut lah, banyak semut. Ni buah apa? Durian Belanda. Dah Kecil tumbuh. je. Dah tumbuh dah Nampak tumbuh. ni pokok durian Belanda. Semut banyak makan Berdaun ni pun sangat-sangat berkhasiat kalau korang buat rebusan. Okey. Okey ni pokok cili hidup. Okey ni pokok cili hidup. Nampak ni gemuk-gemuk dia punya, walaupun pendek tapi gemuk. Ni pun sama. Pokok cili. Banyak pokok cili lah. Okey, ni pokok limau purut. Pokok limau purut ni dah lama tau, dah berapa tahun dah, Mana lebih buah 10 tahun dah. Mana ada Ni buah? buah dia nampak ni. Ni buah dia kan. So buah dia ni kalau korang buat mandi petang-petang, kalau tak kena gangguan pun korang buat mandi-mandi ambil apa Buah dia masak punya boleh. buah dia pun semua kan. Apa nama buat mandi memang segar campur dengan air batu. Tu ada pokok daun. Lepas tu sekejap. Ni kalau korang kenal ni pokok apa? Ni pokok serai tadi kan. Ni pokok serai. Okey ni kalau korang kenal ni pokok bunga apa ni? Ni nama dia pokok bunga telang. Okey, bunga telang ni dia boleh buat ubat juga. Selain daripada ubat, selalu orang buat nasi kerabu kan. Orang buat nasi kerabu, dia orang apa nama? Gunakan daun ni lah, diorang rendam dulu semalaman untuk keluarkan warna dia. Lepas tu kat sini pokok kacang botoh. Ni, ini ibu sengaja simpan jadi warna hitam ni supaya orang kata benih. nama untuk buat benih dia. Untuk buat benih dia. Sibuk lah kucing-kucing ni semua. Okey, lepas tu ni pokok serai. Tanam kat dalam pokok ni. Ni cuaca panas sangat so dia layu. Okey. Ni pokok cili. Ni daun kari. Pokok cili. Ni pokok serai lagi. Pokok serai ni pun baru tanam kat sini. Ni pokok daun kari. Ni kalau siapa makan So kalau ni, siapa kita nak masak kari ke apa, ambil je kat belakang rumah. Senang cerita kat rumah ibu ni apa je yang kita nak ambil, semua ada. Kira semualah ada. Ini pucuk ubi yang tadi. Ni pun Ubi selalu lilin juga kita orang buat masak pucuk ubi. Ubi lilin. Kat sini. Ni lidah jin kan?
Ini baru nama dia lidah jin. Bukan lidah orang kan, lidah jin. Bukan lidah orang, jin. Jin pun ada lidah. Okay guys, itu sajalah kita punya konten untuk hari ni, iaitu ini bawa korang tour ke laman Mini Ibu yang tak seberapa cantik sangat lah kan. So korang janganlah kecam. So hari ni tunjuklah apa serba sedikit jenis-jenis pokok, jenis-jenis tumbuhan yang ada dekat rumah ibu ni dan apa kegunaan dia. Okay, so kalau korang mana yang tahu kegunaan dia yang lain, mana yang ini tak sebut tadi, korang boleh share dekat komen. Okay, so guys, itu sajalah konten kita untuk hari ni. Jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okay, jumpa di next konten. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.